Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera lagi. Jumpa lagi dalam channel Zulkifli Haji Ali. Sedikit pengsian lah mengenai ternakan ikan tilapia lobster dekat kawasan yang serba kecil-kecil macam ni. Jadi peternakan yang serba kekurangan macam ni, kita sebenarnya short-short sendiri saja. Tapi kalau kita gunakan sepenuhnya ruang apa yang kita ada, kita akan dapat juga banyak manfaat dia. Selalunya kamera saya ni akan menghalau ke sebelah sana, tapi kali ni menghalau ke sebelah sini. Saya nak kongsi juga polytank ni. Okey, kalau korang tengok polytank ni lebar dia, kalau di kat atas tu, diameter lebar dia 4 kaki dan kedalaman dia 3 kaki. Memang agak besar lah. Saya letak dengan lobster air tawar. Kalau sebelum ni video yang saya tunjuk ni, mungkin korang tengok saya letakkan dengan induk ikan tilapia dan juga anak benih ikan tilapia di dalam tu. Tapi sekarang ni ikan tilapia saya ni semua dah ada tempat yang lain. Jadi dalam bekas polytank ni, sekarang ni dah lama dah saya letak dengan lobster air tawar. Jadi sekarang ni saya nak kongsi juga aktiviti saya. Saya nak unggah dalam tu dan boleh tunjuk sikit lah apa aktiviti saya kali ni. Saya akan buat salin air sikit. Lepas tu mungkin piping tu saya akan buat keluar. Saya akan tengok sebab hari tu masa saya buat masuk lobster tu, ada juga beberapa induk yang sekian besar tu dah ada telur. Mungkin juga akan ada anak benih lah dalam tu. Okey, jom saya boleh kongsikan aktiviti saya untuk terjah kolam polytank lobster air tawar. Okay, jom. Lobster yang ada dalam polytank ni saya pun tak pasti juga, sebab kadang-kadang ada juga yang untuk buat jualan untuk induk tu. Jadi saya tak pasti pula berapa banyak yang ada dalam ni. Jadi saya akan punggah ni dalam ni dan boleh saya kongsi jugalah, boleh saya tengok juga berapa banyak yang dah ada dalam ni. Tapi yang saya pasti sekarang ni, kalau kata dalam polytank ni, yang betina memang agak kurang lah. Kalau yang jantan tu memang banyak. Dalam polytank ni saya menggunakan oksigen saja. Saya tak menggunakan pump untuk buat filter, hanya bekalan oksigen saja. Ada dua lah saya letak ni. Saya gunakan yang ni, Astone yang plastik ni, yang warna-warni ni. Okay, saya akan tutup dulu. Apa oksigen valve ni. Okey, saya akan tutup. Lepas tu sekarang ni kalau kata korang tengok dalam ni, saya ada letak bayam Brazil. Bayam Brazil ni sebagai pemakanan tambahan lah untuk lobster ni, dan juga jaring ni sebagai perumah. Pukat ni. Pukat ni. Saya akan buang dulu pukat ni. Ada banyak jugalah pukat ni yang saya letak tu. Pukat ni sebenarnya pukat yang terpakai. Kalau kata ada juga dijual dekat kedai hardware tu, dalam bentuk yang kilo lah, kita boleh beli. Tapi yang ni saya ambil yang terpakai lah, daripada orang juga yang bagi kat saya ni, saya guna untuk buat rumah lobster ni. Saya akan buang dulu. Jadi kena buat macam ni dulu, goncang-goncang dulu, sebab kadang-kadang anak benih lobster ni yang kecil-kecil yang baru menetas tu akan ada juga di sini. Kalau saya angkat, dia akan keluar juga. Dia lobster ni, dia kalau kata betul-betul nak buat macam dia nak ternak dia senang saja, tapi kita terpaksa letak perumah dia apa semua, macam-macam kita nak kena set up dia punya tempat kolam dia tu, jadi macam rumit sikit lah. Sebenarnya tak jadi masalah sangat pun. Okey. Okey, bayam Brazil ni saya akan letak ke dalam bekas ni dulu, dalam besen ni dulu. Sebab bayam Brazil ni mudah. Lobster ni dia makan. Lagi satu, bayam Brazil ni dia tak mudah mereput di dalam air ni. Jadi dia boleh tumbuh akar pula. Dia tak serupa macam kangkung lah. Dia lebih tahan daripada kangkung. Kalau kangkung kita bagi, dia akan jadi lecok, ataupun dia akan jadi macam lembek. Lama-lama dia akan jadi busuk pula dalam ni. Kalau bayam Brazil ni, dia tak akan membusuk. Dia tambah segar pula dalam ni. Saya ambil dulu. Ini yang pecah-pecah ni yang putus-putus ni daripada lobster tu lah, makan tu. Yang putus-putus lah. Saya buang dulu. Ini bayam Brazil ni, macam saya kata tadi, kalau dekat pukat tu, kalau kata ada benih, dia akan duduk lah. Di sini pun tu ada satu jatuh.
dia akan duduk di celah-celah daun ni, dekat batang ni dia akan melekat lah, anak-anak benih tu. Jadi kalau kata buah dalam besen ni dia selamat sikit lah. Dia takkan jatuh dekat luar atas tanah tu. Itu yang ada belen serbuk-serbuk tu, saya akan sauk dengan menyodok, gunakan sodok ni, penapis ni untuk ambil yang putus-putus ni, daun bayam Brazil yang putus-putus hancur ni. Ni semua dia makan ni dia makan semua. Yang ni pun kalau kata yang hancur ni pun nanti kalau kata bila dah tukar ayak baru, yang ni pun boleh masuk balik sebab dia tak reput, boleh simpan. Tapi nampak macam tak elok lah kalau kata dalam ni ada sodak-sodak daun-daun yang macam ni. Kalau orang tengok macam tak cantik sikit, tapi sebenarnya dia boleh makan lagi. Okey, habis. Sikit-sikit saja lagi. Okey, siap. Dah kutip dah. Okey. Sekarang ni saya akan ambil piping ni, PVC pipe ni. Ada lobster. Okay, saya akan letakkan dalam ni. Jadi piping lobster ni sebenarnya saya pakai yang saiz yang besar, yang saiz macam ni, besar, dan panjangnya lebih kurang 1 jengkai saya letak, sebab dalam ni saya letak lobster yang besar-besar. Semua saya akan kutip lah, sebab saya boleh buat untuk buat, boleh tukar ayak sikit. Tapi ayak kalau ikut sekarang ni dah musim panas ni, saya tak akan buang semua lah, saya akan buang separuh saja, macam biasa juga, macam saya buat ternakan ikan tilapia tu. Dan saya akan ganti balik dengan ayak pipe lebih kurang dalam 1 kaki ketinggiannya. Semua ni saya akan kutip. Ini kalau dalam politank ni sebenarnya ayak dia saya tak pernah salin lagi semenjak daripada saya letak lobster dalam ni, tak pernah lagi tukar ayak dalam ni. Tengok ayak dia, kalau kata saya tak kacau tadi, saya tak kacau di bawah dasar dia tu, jadi kelodak-kelodak makanan dia tu tak berselera lah, jadi tak mengeruhkan ayak ni. Jadi kalau kita tengok ni, ayak ni sebenarnya masih elok lagi, dia masih jernih lagi. Tapi tujuan saya sekarang ni, saya nak tengok mungkin dah ada anak benih daripada masa saya masuk dulu tu. Ada juga induk-induk betina tu, banyak juga yang dah bawa telur. Oh, dah lobster jantan. Jadi kalau nak buat ternakan lobster ni, setengah orang tak sukakan politank. Sebab politank ni kalau bagi saya sendiri pun agak suka sikit lah kalau kata kita nak buat maintenance. Sebab dengan keadaan dia yang besar dan ketinggian dia tu, jadi kalau kata kita nak buat maintenance, kita tak usah tunduk. Jadi kadang-kadang sebelah sana kita tak sampai pun dengan tangan. Sebab saya pun di sebelah ni dah dinding. Okay. Okey, ada lagi piping yang saya kena ambil. Okay. Ada lagi.
Kadang-kadang bila dah ayak dalam kolam ni dia jadi keruh, sambil kita duduk menggagau dekat bawah tu kadang-kadang kena speed juga dengan lobster ni. Kena berhati-hati dan boleh berdarah jari ni. Okey, sekarang ni saya cuma perlukan sedut. Saya nak sedut ayak dalam ni dan saya akan tahan penapis yang macam selalu saya tunjuk lah dalam video-video saya tu. Kemungkinan akan ada anak-anak benih di dalam ni akan tersangkut lah dekat jarinya saya tahan dekat luar tu. Okey. Ni boleh sikit lagi buang ni. Kotak-kotak yang timbul ni. Kita tengok juga kadang-kadang dalam ni pun ada juga anak-anak lobster yang anak benih tu yang berenang-renang di dalam politank ni tersangkut pula di sini. Okey, saya akan menggunakan pipe getah ni. Tapi kalau kata untuk anak benih tilapia, saya akan menggunakan filter yang macam ni dekat ujung ni. Jadi dekat ujung pipe ni saya akan letak macam tu lah. Baru saya akan sedut segala kotoran di dasar kolam tu. Tapi kalau kata untuk lobster ni saya akan buka ni dan saya akan biarkan macam ni sebab saya nak sedut anak benih lobster di dalam ni semua yang dalam ni. Lagi satu, lobster yang ada dalam ni pun semuanya saiz dah besar-besar, jadi tak mengganggu lah. Kalau kata tersedut badan dia tu tak ada masalah. Cuma sekarang saya nak sedut anak-anak benih dan kekotoran yang ada dalam politank ni. Okay, saya akan sedut dulu lah. Saya akan masukkan ayak dalam pipe ni dulu sehingga habis buih-buih di dalam pipe ni. Lepas tu saya akan lepaskan dekat kepala pipe dia di luar tu. Okey. Okey, sekarang ni saya akan sedut kekotoran dan juga anak benih. Saya rasa mesti ada anak benih dah ni. Sebab hari tu ada telur yang dah merah dan ada yang koko tu, itu tandanya maksudnya dah dekat sangat dah untuk anak-anak benih. Lobster ni telur-telur tu akan menetas. Saya akan sedut dulu lah. Jadi sedut ni tak menentu sangat. Saya akan secara rambang lah akan sedut ke merata-rata dasar kolam ni. Yang timbul-timbul ni, kotoran yang timbul-timbul tu macam daun-daun bayam Brazil tu tak ada masalah. Nanti kita akan buat balik. Cuma sedut yang dasar ni, dan juga kemungkinan ada juga anak-anak benih lobster yang dah menetas. Okey, ini kulit lobster yang dah bersalin kulit. Lobster kalau kata ada lobster mati dalam ni ataupun dia kena makan dengan pemangsa yang lain tu, dia akan tinggalkan satu batu geliga lah. Kita boleh tahulah berapa banyak lobster yang dah mati berpandukan kepada batu geliga yang dekat kepala dia tu. Kita boleh tahu kalau kata ada nanti kalau kita tengok dalam ni ada contohnya ada satu batu geliga, iaitu maksudnya ada sekok lobster yang dah mati berpandukan kepada geliga tu. Okey, ada anak benih tepi ni. Okey, dah kena sedut. Jadi anak benih yang saya tengok ni besar juga. Dah hampir 1 inci dah ada dalam ni. Jadi saya akan anak-anak benih ni kalau dah dapat saya akan buat pengasingan lah. Saya akan ternak di dalam bekas yang lain. Selalunya kalau kata korang tengok dalam video saya tu, saya akan letak dalam polystyrene icebox. Saya akan sedut sampai saya akan nampak lobster tu lah, sampai nampak dasar tu, baru saya akan stop dan saya akan tambah balik dengan ayak pipe. Saya akan biarkan dulu. Okey, sambung sedut
Dah nampak dah lobster-lobster dalam ni besar-besar. Jadi ada juga kalau kata ada yang bertanya saya mungkin kenapa tak diletakkan ayak dalam kolam ni sampai penuh paras yang tinggi lah, yang kita boleh letak macam ikan tilapia tu. Sebenarnya lobster ni ayak anak benih dia tak boleh terlalu, ayak dalam kolam ni terlalu tinggi sangat. Dia paling maksimum paling cantik pun macam pengalaman saya letakkan dalam 1 kaki saja. Jadi anak benih tu boleh hidup. Jadi kalau kata lebih tinggi ni, anak benih tu kemungkinan akan banyak yang mati. Okey, korang boleh tengok dalam Facebook saya, Tilapia Mini Farm. Okey, saya ada buat jualan anak-anak benih ni. Adalah kalau kata ada stok yang lebih, saya buat jualan induk ataupun jualan untuk anak-anak benih ni ada juga lah sikit-sikit. Sebab kolam saya ni taklah besar mana pun, hanya kecil-kecil saja. Okey, ayak dalam ni dah tinggal setengah, lebih kurang setengah jengkal saya lah. Dalam ni lebih kurang macam tu, dah mula dah. Nampak dah lobster-lobster tu, cuma ayak dia kerah sikit. Nanti saya akan topakkan dengan air pipe lah. Okey, saya akan buangkan sikit lagi. Ada sikit lagi yang saya perlukan sudut ni. Nampak ada sikit-sikit lagi kotak yang dalam ni. Okey. Kalau korang tengok, mungkin dah nampak dah lobster dalam ni. Nampak banyak, semuanya saiz yang besar-besar dalam ni. Semuanya ada kategori induk lah yang dalam ni. Okey, saya rasa cukup setakat ni. Saya nak buang ayak ni. Jadi saya nak kongsi saiz lobster yang dalam ni. Okey. Okey, saya stop dulu. Okey, saya nak tunjuk apa hasil daripada yang saya tapis tadi. Okey, dalam ni nampak ada anak benih lobster banyak dalam tu, monyuk-monyuk dalam tu. Anak benih yang halus-halus tu, dan juga ada yang besar lah. Ni ada seekor yang besar. Okey, nampak? Ni ada yang besar. Dia saling kulit ni, dia lembut, badan dia lembut. Kalau tengok dalam tu banyak lagi. Okey, anak benih yang macam ni, sementara saya nak set up kolam ni, yang ni saya akan letakkan dalam satu bekas dulu. Okey, saya akan letak dalam bekas ni dululah. Untuk sementara saya nak set up dalam kolam ni dulu. Masukkan sikit lagi. Okey. Ini lobster ni, yang anak-anak benih yang banyak dalam ni, saya masuk dalam ni dulu. Okey. Kalau nampak tu ada anak benih lobster, ada banyak. Yang tu yang besar tadi. Ada 2 ekor yang besar tu dalam tu. Okey, saya akan letak dulu, dan sementara tu saya akan masukkan oksigen dulu, tapi secara sikit-sikit lah. Saya dah letak dah dekat belakang tu. Okey, saya nak kongsi nampak lagi ada anak benih dalam ni yang tak sempat saya sedut tu, ada tu dalam tu. Ada lagi saiz yang 1/2 inci tu. Tak apa, biarkan dulu dalam ni. Mungkin next time nanti saya nak sedut, okey, saya akan dapat balik. Jadi saya nak tunjuk lobster ni. Okey, tengok. Saya letakkan dalam bekas ni. Okey. Kita tengok ada yang bawa telur ada lagi tu. Ada yang bawa telur. Yang ni. Okey. Ini. Lobster yang besar lah, agak besar ni. Jantan. Okey, saiz dia. Kebanyakan saiz purata saiz yang saiz macam ni lah. Yang besar-besar yang macam ni. Macam ni. Okey, ada juga yang masih lagi yang ada bawa telur tu. Ada induk yang bawa telur. Tu ada yang bawa telur. Tu ada lagi yang bawa telur.
Dekat sini pun ada lagi seekor yang bawa telur. Okey. Jadi anak benih lobster ni akan sentiasa ada lah dalam ni. Cuma saya pernah selalu datang monitor lah, tengok. Kalau ada anak benih saya akan buat macam tadi ya. Saya akan sedut buat macam tu. Kalau kata tak sedut pun anak benih tu akan membesar juga dalam ni. Okey, lobster. Okey, saiz-saiz yang macam ni, push. Okey. Saiz macam ni. 7 inci. Hampir 7 inci ni. Oh, besar ni. Kalau saiz-saiz yang macam ni, kalau kita buat makan pun dah ada isi ya. Isi dia memang banyak jugalah. Tapi kalau dekat kepala ni memang tak ada isi pun. Dia cuma ada isi dekat bahagian abdomen ni saja. Bahagian belakang ni. Ada isi. Okey, sama juga macam ni ya. Saiz ni kecil sikit. Okey. Okey, bila dah macam ni, saya akan masukkan piping tu balik dalam ni. Okey. Untuk setup dalam ni menggunakan macam-macam lah. Kalau saya macam saya ni mengikut lah letak bentuk. Kata apa letak dia macam mana pun tak kisah, asalkan tersusun dan nampak kemas lah. Senang. Wah. Yang ni boleh letak lah macam mana pun. Okey. Tadi saya letak macam tu, melintang macam tu. Sekarang ni saya akan fokuskan, saya nak ubah sikit. Saya nak letak di bahagian ni semua piping, dan jaring-jaring tu saya akan letak di sebelah sana. Saya akan buat dua bahagian pula. Pasalnya macam tu. Oh ni. Lobster. Bawa telur. Jatuh. Lobster yang bawa telur. Nampak? Telur. Memang dah tunggu masa dah ni. Okey. Saya akan letakkan di sini macam ni. Boleh juga. Saya akan susun macam ni. Macam ni. Sebahagian sebelah ni saya akan letakkan dengan PVC pipe ni, dan sebelah sana saya akan letakkan dengan pukat tu sebelah sana. Jadi ada dua bahagian lah kalau kata dia nak bermain-main tu. Okey. Kadang-kadang kalau kita tengok seekor dua ekor nampak macam tak berapa puas. Okey. Kita ambil banyak sikit. Contohnya macam ni. Dia banyak. Dia kalau kita macam ni, ini dah ada sekilo dah ni macam ni. Lebih daripada sekilo. Okey. Okey, saya akan susun piping ni. Tak di sini, senang sikit susun. Okey. Jadi dia akan masuk dalam piping ni lah, sebagai perumah dia. Ini ke depan sedikit. Macam tu. Yang panjang-panjang ni saya akan letakkan di bahagian tengah ni. Okey. Okey, letak macam ni. Di bahagian ni.
Okey, untuk rumah lobster ni saya tak pasti pula kalau kata boleh letak dengan bahan-bahan yang lain. Contohnya batu bata, kayu ataupun kayu yang tenggelam tu kan. Nampak macam aksesori, nampak cantik sikit. Kalau macam tu kita boleh letakkan di dalam akuarium. Tapi kalau kata dalam ternakan dalam tong polytank macam ni ataupun macam saya buat dalam kok-kok sebenarnya ni, kita hanya boleh letak PVC pipe saja dalam ni. Hanya PVC pipe saja yang boleh masuk. Kalau poly pipe dia akan timbul. Tu jadi masalah pula. Kalau kata PVC pipe dia akan tenggelam. Ni boleh letak lagi. Okey, sini pun boleh letak lagi yang kecil-kecil ni. Okey, sini pun boleh letak lagi. Sini pun boleh letak lagi. Yang besar ni. Okey, letak di sini. Okey, siap rumah lobster. Okey, sini. Letak sini satu. Sini satu. Okey, boleh siap macam tu. Sini boleh buah satu-satu. Okey, ikut cita rasa anda lah. Kalau kita nak letak macam mana pun. Sini pun boleh letak satu. Okey. Saya susun macam tu. Jadi di tengah ni ada ruang. Bagi space sikit. Macam tu. Dia dah masuk dah. Tu. Dah nampak dah lobster tu dia masuk dah. Di dalam PVC pipe tu. Okey. Jadi sebelah sana saya akan letakkan dengan pukat tu. Okey, pukat ni sebenarnya kita boleh buat macam-macam lah. Sama ada kita nak hampak terus ataupun nak buat macam lungguk pun boleh, ataupun ikut suka terpulang. Jadi macam saya sendiri ni, saya akan letak macam ni. Okey, macam tu. Biarkan dia berselera ataupun macam semula jadi ya. Letak. Satu, ada lagi. Letakkan macam tu. Okey, ni pun ada lagi. Boleh letakkan lagi. Okey, letakkan macam tu. Okey. Biarkan dia macam ada rongga-rongga sikit. Macam ada ruang lah untuk dia bergerak di dalam pukat ni. Okey, yang ni ada belen ni. Boleh saya juga siapa? Yang ni belen ni saya biarkan dulu. Okey, nampak setupnya macam ni ya. Saya letak. Lepas tu oksigen. Oksigen saya menggunakan 2 oksigen. 2 piping oksigen sahaja. Okey. Okey, macam tu. Okey, saya buka balik valve ni. Okey. Okey, macam ni. Okay, nampak mudah saja untuk setup macam cara saya lah. Lebih mudah lah sebab dalam polytank ni sebab dia bentuk bulat. Kalau kata untuk kolam yang 4 segi, nampaknya lebih mudah lah. Kolam bulat ni dia rumit sikit. Kita boleh letak susun-susun mengikut cita rasa masing-masing. Okey, sekarang ni saya nak kongsi juga. Kalau kata jumpa yang dah saling kulit yang macam ni, yang kulit lobster yang saling kulit tu. Yang ni sebenarnya lobster ni dia makan ni kulit ni sebagai kalsium lah, sebagai protein makanan tambahan untuk lobster ni. Jadi boleh buangkan juga dalam ni. Dia akan makan.
Okey. Kulit-kulit ni dia akan makan. Okey, nampak macam tu. Jadi kalau macam ni sebenarnya buka-buka ni sebenarnya bukan saja-saja seletak. Dia lebih sebagai perumah dia untuk tempat dia buat salin kulit. Kalau kata dia nak mengelakkan daripada gangguan daripada doktor-doktor yang lain tu, dia akan cari satu tempat yang selamat lah. Dia akan pergi di sini, dia akan salin kulit sehingga 1 hari 2 hari baru dia akan keluar, dia akan masuk dalam BBC pipe ni balik. Okey, lebih selamat kalau cara macam ni. Okey, sekarang ni saya nak tambah ayam. Macam saya sendiri pun kalau tinggal dekat kawasan perumahan ni, ayam pipe ni dia akan jadi macam panas. Dia jadi macam suam-suam panas tu. Kalau kata kita buang semua ayak dalam ni, lepas tu kita masuk dengan ayak pipe yang baru ni, waktu tengah hari yang macam sedang saya buat ni, confirm lobster ni semuanya akan jadi lauk, semuanya akan mati. Disebabkan apa? Ayak pipe kita ni, walaupun kita tambah dengan anti klorin, walaupun kita tambah dengan garam, memang tak boleh buat apa dah. Ubat dia kita makan ajalah. Sebab lobster ni akan mati sebab ayak dekat kawasan perumahan ni dia akan jadi suam-suam panas, terutama sekali waktu tengah hari. Jadi kalau kita nak buat tukaran ayak ni paling sesuai waktu pagi ataupun waktu malam lah, paling sesuai. Itu pun tengok keadaan jugalah. Kalau kata ayak tu masih lagi suam-suam panas tu pun susah juga. Melainkan kita ada satu takung khas lah, macam satu lagi polytank yang extra. Jadi kata ayak dalam tu sejuk, kita boleh transfer masuk dalam kolam ni hanya lebih kurang dalam 1 kaki. Jadi lobster dalam ni suhu ayak ni akan terkawal lah, akan maksimum. Jadi sekarang ni macam mana saya nak buat? Memang tak ada solusi lah, memang tak ada solution dah saya nak buat macam mana, sebab semua kolam dah penuh. Jadi sekarang ni kalau kata ayak, selalunya dalam kolam ni saya akan, dalam polytank ni saya akan masukkan sebanyak 1 kaki. Jadi saya akan masukkan dalam ni hanya lebih kurang setengah kaki saja, setengah kaki. Jadi saya buang dah lebih kurang macam tu, lebih kurang dalam 5 inci saja. Belen yang dalam ni saya mungkin akan tambah lebih kurang dalam setengah kaki lah, lebih sedikit. Dan belen tu saya akan masukkan di waktu malam lah. Waktu malam nanti saya akan tambah lagi, masuk dalam ni sampai semaksimum 1 kaki ketinggian aras ayak dalam lobster ni. Jadi lebih selamat lah kalau macam tu, sebab memang tak ada solution lah kalau kata kita nak buat, kecuali ada takung khas kita boleh transfer masuk dalam ni, yang tu lebih selamat. Macam saya takung semua penuh dah, jadi terpaksa buat macam ni. Saya akan masukkan dulu sikit saja tanpa menggunakan anti klorin lah. Okay, saya akan lajukan sedikit ayak pipe ni. Masih lagi panas. Ayak pipe ni masih lagi panas walaupun saya dah buka dah. Walaupun dalam rumah ada guna pun, ayak pipe ni masih panas lagi. Dia jadi suam-suam panas. Kalau nak mandi waktu pagi pun tak payah guna heater lah. Ayak pipe ni pun dah panas, ganti heater untuk musim sekarang lah, musim panas ni. Jadi kemungkinan saya akan masuk ni mungkin lebih sikit lah daripada susunan BBC pipe ni, lebih sikit macam tu lah. Saya akan stop, dan malam nanti saya akan tambah, mungkin agak sejuk sikit lah malam nanti. Okey, sekarang dalam ni okey, dah settle dah. Saya tambah ayak lagi sikit, mungkin saya akan biarkan dulu. Saya nak tunjuk anak-anak benih yang saya ambil tadi. Okey, jom kita tengok anak-anak benih tadi pula. Okey, sekarang kita tengok anak benih yang saya ambil tadi. Okey, anak benih yang saya ambil tadi ni, okay, dalam ni ada banyak lah yang baru menetas tu, ada banyak yang besar ataupun ada juga sekok doa dalam tu. Jadi macam mana saya nak buat, ada dalam video dulu saya kongsi juga macam mana saya nak buat macam ni kan. Kalau kita sejuk, dia akan tercampur sekali dengan yang segala kotak-kotak tu dalam ni. Jadi mudah saja saya nak buat. Jadi saya akan bersihkan dulu dan saya masukkan dalam polistiren tu untuk dibuat pembesaran, dan akan masukkan dalam kop yang hujung ni untuk dibuat jualan anak benih lobster air tawar. Okey, kalau macam ni, okay, saya boleh kongsi juga buat macam ni. Perlukan penapis yang tadi ni. Okey, penapis ni penting, penapis santan ni. Saya akan tuangkan semua dalam ni. Semua tuang dalam ni. Okey,
Okey, tuang dalam ni semua. Lepas tu satu yang cup ni yang selalu kita beli dekat kedai luar sana tu untuk minum aiskrim tu, dan saya tebuk lubang lah. Tebuk lubang buat macam dengan air mandi hujan punya. Okey, tu ada ni. Jadi lepas tu saya akan buat macam ni. Jadi kotak-kotak yang kita tak mau tu, yang reput, kita buat lagi sekali. Okay. Jadi kalau kita tengok macam ni, dia tercampur lagi dengan sepit-sepit yang lobster salih kulit tu. Yang tu tak kisah, dan ada juga pemakanan-pemakanan dalam ni yang dah berput tadi dah keluar dah. Cuma yang masih elok tu dia akan dalam ni. Dia bahan-bahan yang macam ni dia akan jadi pemakanan untuk anak benih juga, tak jadi masalah. Nampak macam kotor lah sikit. Sebenarnya kalau kita tuang dalam bekas polystyrene tu yang saya buat tu, dia akan jadi jenis dan jadi pemakanan anak-anak benih lobster ni. Mungkin dulu saya boleh kongsi juga, dulu saya punya style anak-anak benih ni saya akan kutip, dan daripada hasil pengalaman saya tu, bila saya kutip macam tu, pegang dan saya letakkan dalam bekas yang asin tu, dan kebanyakannya anak benih lobster ni mati disebabkan mungkin terpenyet lah. Jadi lebih buat macam ni, cuci-cuci macam tu lebih mudah, jadi dia lebih selamat. Saya akan tuangkan semua, jadi semua ni hidup. Okey, jom. Okey, ini anak benih yang saya ambil tadi yang dah tapis tu, saya akan masukkan dalam ice box macam ni, ice box polystyrene. Dalam ni sebenarnya daripada kutipan anak-anak benih, dia ada induk yang lain juga dalam ni. Okey, ada juga yang ambil yang baru ni pun, dalam ni pun ada juga yang saya kutip yang saiz yang besar-besar tu. Okey, jadi lebih mudah saya nak buat ternakan lobster ni kalau kita bercampur sekali dengan yang induk tu. Kebanyakannya bila dah besar lebih daripada 1 inci, kebanyakannya mati. Lebih baik buat macam dia buat pengasingan. Di dalam ni semuanya anak benih lobster. Okey, masukkan dalam ni. Hanya menggunakan 1 tube oksigen. Saya boleh tunjuk. Okey, macam ni lah. Sama juga menggunakan piping, ada juga yang besar tu dan juga ada yang kecil tu. Jadi alhamdulillah lah, setakat sekarang ni ada juga jualan anak benih. Tilapia ni memang dah tak cukup lah. Masalahnya sekarang ni tempat saya pun ruangnya agak kecil. Jadi untuk supply anak benihkan tilapia saya ni jadi agak tahan. Jadi korang boleh masuk lah dalam Facebook saya, Tilapia Mini Farm. Okey, sekiranya ada komen, ada idea, korang boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Jangan lupa kalau kata korang suka dengan video ni, korang boleh like dan subscribe. Okey, terima kasih. Semoga kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Salam sejahtera.